Langit Malaysia tak sesuai untuk tengok bintang sebab terlalu banyak pencemaran cahaya. Tapi satu hal, Malaysia bukan KL, JB dengan Penang sahaja. Terdapat kawasan macam Perlis, Taman Negara, kawasan Pahang dan of course lah Sabah Sarawak dengan kawasan gelap yang menakjubkan. Kita dengar nak buat stargazing perlu ke luar negara, tapi bila kita jauh sikit je daripada Bandar Pesat, kita dah boleh tengok langit dan juga bintang yang terang. Dan satu lagi, peralatan stargazing tak perlu mahal. Hari ni peralatan lebih mempemilik and even boleh DIY untuk pengalaman tambahan. Kita sebagai pemimpin rakyat harus Zakaria. Z Honda, ya saya. Parlimen ni kenapa mengelamun? Ada bintang ke kat atas? Tuan Speaker, semua orang pun mengelamun. Saya tahu cara buat orang government semangat. Buatlah. Saya buat goreng pisang dengan teh tarik ikat tepi. Mak, sini! Air tu aku punya. Aku chop goreng pisang tu. Mari!